Sebab kerja seorang ada bekas tok lelaki tu, dia tak pernah bagi nafkah anak ke, tak pernah bagi nafkah. Tak pernah bagi apa-apa? Tak pernah. Dari kecil sampai besar dia tak pernah sentuh anak dia. Ya ke? Buat apa kak jadi gitu? Cepat Kak Bila reject saya. Terima kasih Fatih. Kenapa gelak? Wahid ya? Hello? Ya? Orang mana ni? Acik Deka? Dekat Kelantan. No. Orang mana? In Thailand. You Thailand? Ya. Oh, Thailand. Sekarang di Thailand. Terengganu. Orang Thailand betul ke ni? Ya. Orang Thailand duduk kat Terengganu. Buat apa? Buat apa kat Terengganu? Buat apa? Ha. Saja abang kaki sini. Kerja apa kat Terengganu? Ni celuk. Jual mi celuk. Kedai sendiri ke kedai orang? Kedai kakak. Kedai kakak? Oh. Ni duduk rumah kakak ke rumah sendiri ni? Rumah kakak, rumah sewa. Oh. Dok kita tengok bio dia mah single mother. Betul ke? Ada anak ah? Oh comel. Seorang? Allah, jaga anak baik-baik dah. Sudah. Bapak dia mana? Ha? Bapak dia mana? Cerai. Tiga. Lama dah? View ramah ni. Saya ni geram betul. Kalau invite perempuan je, tengok pula single mother je, view saya mesti pergi kat sana. View saya ni memang celaka kadang-kadang. Dia tak boleh tengok perempuan comel, single mother, janda dia tak boleh. Memang dia laju. Dia orang so fikir. Memang tak guna mereka ni. Memang tak guna. Memang tak guna jatah-jatang ni. Hak betina tak apa. Hak tina okey lah kita. Hak jatang lah kita ni kata. Kita invite tina sikit mesti pergi sana. Tadi invite dah tina. Hak ni pula kita invite single mother. Ajak fikir. Dok. Ajak fikir. Weh, terima kasih Aaron. Loni demo berapa lama dah pisah? Nak masa 3 tahun. Besok ada lagi. Nyando pisah dah? Aduh sedihnya. Orang Malaysia kahwin orang Malaysia? Orang Thai kot. Orang Thailand kok? Bukan orang Malaysia. Weh, terima kasih. Lepas tu dok tak mau cari orang baru ke? Tak ambil lah. Trauma. Trauma dia? Sedih dia jaga anak seorang-seorang dok? Biasa dah. Yelah tapi sedih kok lah. Kita pun ada anak dah 2 lah ni. Biasa dah. Kita ni bila Allah diuji, kita kena banyak sabar. Weh, kata aku weh. Sudah saya mau main ke mana weh? Oh lepas tu anak-anak laki tina. Laki perempuan? Laki. Nama apa? Darwish. Roktang. Nama Muhammad Roktang. Roktang tu Muay Thai. Oh, dia bukan. Nama dia apa? Darwish. Oh, ni duduk rumah dengan kakak sekali ya ni? Duduk sekali dengan kakak. Sedih lah. Tapi okey lah. Hidup okey. Duit semua cukup lah. Cukup makan. Tak apa dah. Cukup spek. Alhamdulillah. Kakak kahwin dah? Kahwin dah. Dia kahwin sini tu. Boleh buka kedai sini. Dia umur berapa? Ha? Dia umur berapa umur? Siapa ya? Dia lah. Dia. 2008. Tak, dia umur berapa? Mimi. Dia tidur yang kacau. Dia tidur tu. Dia nak buat susu je. Sabar. Buat kan apa kat anak? Oh, rumah kampung ke? Duduk dalam kampung je. Ni rumah dengan kedai sekali ke ni? Kedai duduk depan rumah. Ni macam ni dapur. Aduh, kalau boleh kamera tu kelain sikit kot. Gitu. Kisah gitu. Tak apa dah. Oh, ada kicap, ada sah, ada garam. Ada pak masak. Ada macam-macam. Oh, penuh susu. Tu apa anak punya tu? Ye kuat minum susu dah ni. Macam abang Era lah. Weh, thank you. Siapa yang bagi gift tu?
Support lah dia guys. Mana tahu demo kerti tukar duit. Dia? Demo kerti tukar duit kalau orang bagi gift. Dok biasa selalu main fikir kot. Tapi dok lah main ada punishment ke. Tak ada. Yalah kalau orang bagi gift kerti dok tukar duit tu soalan dia. Tukar agak fikir kadang boleh 1,000 bak gitu lah. Kalau tu tak dapat duit bak macam mana tukar kat Malaysia? Ha? Macam mana tukar kat Malaysia duit kan bak? Sebab ni kan Mimi guna account Thai. Hmm. Dia masuk account Thai lah. Oh, lepas tu balik Thailand buat keluar duit lah. Cocok kita macam mana pandai-pandai demo lah. Okey lah tu. Jadi selama 3 tahun dah pisah ni, Guana hidup senang tak susah seorang. Seorang membesarkan anak dia kecil seorang-seorang tu susah dah. Sebab kerja seorang ada bekas tok lelaki tu dia tak pernah bagi nafkah anak ke, tak pernah bagi nafkah. Tak pernah bagi apa-apa? Tak pernah. Dari kecil sampai besar dia tak pernah sentuh anak dia. Ya ke? Buat apa kak jadi gitu? Sebab masa pisah masih mengandung. Lepas beranak tu ke apa, memang ikut sini. Tak apa lah. Tuhan takkan uji hamba dia kalau hamba dia dok mampu. Dan Tuhan juga takkan ambil sesuatu tanpa gantikan dengan yang lebih baik. InsyaAllah nanti dapat hak lebih baik lah tu. Kat Malaysia ni ramai ni hak baik-baik ni kan. Mana tahu boleh ikut kakak dia kahwin orang Malaysia agak. Tapi ingat kalau nak kahwin nanti jangan yang mu suka je. Dan jangan dia suka kat mu je. Mu cari yang suka kat anak mu juga. Sebab yelah aku anggap aku abang lah kak. Aku tak mau nanti mu kahwin baru anak mu kena pukul ke dengan bapak tiri ke. Mu jaga dia penuh kasih sayang kak. Jadi mu ni duk seronok dapat gift ke apa ni? Dok. Baca komen. Apa tu? Dok ketor. Dengar ni. Tak boleh lah. Sebab baru-baru ni abang tengok aku tengok viral bapak tiri pukul anak tiri. Aku duk suka benda gitu. Sebab aku ajar. Mak dia jaga baik-baik beranak dia bukan main susah terang dia apa ke. Dapat ke bapak tiri dia pukul. Nata beruk ah. Memang Nata beruk awak orang tu. Kalau aku dapat dia, kalau aku jumpa dia, aku tak kisah dia siapa, aku mesti bagi dia. Tak kisah dia kena mendengar polis ke apa ke. Dia kata dia ada kena gerak tengok yang viral baru ni. Dia buat anak tiri dia. Dok bagus lah. Dok, mu nak kat mak dia, anak dia mu tak nak, tak boleh. Weh, terima kasih Abang Rong. Semoga Abang Rong murahkan rezeki Abang Rong. Weh, Abang Rong? Arong. Tapi benti Mimi Arong juga. Jadi, kalau Dema nak cari lelaki baru nanti kan, hati dah terbuka cari. Kena tengok dia sayang anak kita, dia boleh jaga anak kita, dia baik, dia pandai barang. Kalau pandai barang, cakap-cakap tu normal, lelaki normal benda tu. Tapi yang pukul-pukul jangan cari, bahaya. Betul tu. Biar kat anak dia jaga baik-baik tu kak. Ni kalau boleh jangan cari yang lelaki daripada Lahabang. Sebab Lahabang punya view lelaki ni memang gata-gata. Dia tak boleh tengok kalau janda, single mother, dia tak boleh. Dia single mother memang dia tak boleh. Lagi dengan lelaki. Gana-gana? Trauma. Ya. Mimi dah suka ke kerja, peranak gitu lah. Dema jual apa mi celuk? Kalau bulan puasa ni niaga ke apa? Ha? Aika, tak suka lah komen-komen nombor 2 tu Aika. Boring lah Aika. Jangan spam Aika. Boleh mute tak dia? Kan? Anak apa? Bulan puasa ni meniaga jugalah. Ayah hak start niaga. Oh, niaga kat bazar? Dek, depan rumah je. Buat modal. Ada ramai orang? Alhamdulillah lah, tak rezeki. Oh, betul deh. Okey. Aku hai Mimi. Minta maaf saya mencela, saya mengganggu. Tak apa. Acap, kau tolong aku Acap boleh? Siapa lawan dia ni seorang? Kuat dulu. Okey. Satu lawan Kuat dulu. sangat ke dia ni? Aku pernah dah lawan dia tak kuat ah. View dia 35,000. Kau rasa? Sini kau tahu apa malam ni? 27. Tak, dia satu lawan dua. Dia kuat Cap. Tadi point dia 200,000 lebih. Kau nak 3 lawan 1 ah? Tak, maksudnya kita dua lawan dia. Ajak Mimi sekali. Mimi nak ikut? Tak. Kenalkan dia. Mimi ni dia single mother. Takut. Aku bulan-bulan puasa ni Cap. Astagfirullahaladzim. Tak apalah. Mimi, saya tak berminat. Asal kena warning ni? Siapa kena warning? Udin. Asal kena warning ke ni? Tak, Udin tu dia live balik. Dia kuat Cap. 200,000. Tak, yang kena warning siapa? Dia Dia kena warning. Kita tak kena warning. Wah, aku takut je. Aku tadi kena warning tu. Aku makan coklat.
Dia kata aku beli produk daripada luar TikTok. Kiwak Eh, dia. kalau itu aku selalu kena cap. Itu dia macam kita daripada luar kan. Nak buah besar. Tapi tak apa. Masalahnya aku beli kat TikTok. Okay, kau sabar je, cap. Mimi, kita sambungkan perbualan kita boleh? Borak aku dengar. Mimi, saya tak sukalah guna bahasa yang kasar. Maksudnya saya guna Mimi ibu tunggal. Tak apalah, kasar-kasar tak apa. Mimi boleh terima je. Mimi je di mulut udah kok. Tapi tak apa saya. Mimi mulut udah tak apa, dia muka. Kau kata kau nak sapa aku, tak kau menyempuk. Aku diam lah. Aku tak boleh. Aku kalau ada part-part mesti aku masuk je. so, Aku diam. Mimi orang mana? Ha? Mimi orang mana? Thailand. สวัสดีครับตัวตื่นได้ดูนี่ครับ ไม่ได้มาปาด้วยใช่ปะไม่ได้หรอก นี่ชื่อจำเพิ่ม อะไรครับมาเลย ตาเติมนี่ชื่อจำเพิ่ม ไม่เข้าใจอะ ต่อปาจำเจิม อะไรไปกินเบตงไปกินเบตงด้านนอก ไปซาดิจิมสวัสดีครับจื่อเลยชื่อ Kejap lah, aku tengah dekat Thailand dengan dia ni. Mimi, paikin betong, paiking danok. Dia tu. Makan danok. Apa nak pakai dia nak? Nak ajak Mimi makan danok. Ni jarang nak kita kena. Kau, nah, medan resip dak ko Phuket, tama malay yo. Alai wah. Alay wah. Tidak peh ni. Mimi, Dia kata dia siap, aku cakap dengan dia siap, kenapa dia tak faham? kau cakap bahasa betul. Mana Tak sama je, siam sama je. Alay wah mah. Lain kali nak cakap diam biar aku cakap ni. Mimi, kak aku nak kenal mana kak ini ni kap ni. Ryan main massage dah Thailand dah nak Mimi dia put ke massage 2 hour 1 hour or 3 hour how much many kap but how about Bahasa how about Dia kata kau bahasa benda. Aku okey lagi ke dia. Alay mah. Oh dia datang balik cap. Udah tu datang, dia tu kuat cap. Aku Mimi sekejap lagi kita live dengan Mimi lagi. Sekejap kita nak lawak Udin ni, kembar Ryan. Sekejap lagi kita bawa Mimi lagi boleh? Okey, boleh je. Okay, Mimi apa-apa pun dengar cakap saya, awak dah nak kalau nak cari lelaki cari yang jaga anak awak baik-baik. Jangan cakap macam bapak sendiri jarang-jarang. Kau diam je Udin. Okey. Jangan borak ni kau diam je. Okey Mimi, Assalamualaikum Mimi jaga diri Waalaikumsalam. Jaga anak baik-baik tu amanah tu. Okey. Okey. Mimi dia turun tak? Nanti Mimi turun. nanti turun dari